Hai, dalam video kali ni nak masak paceri terong. Mula-mula tumis rempah sekawan, daun kari. Okey, kemudian tak bawang putih, bawang merah, kunyit halia ditumbuk ya. Tumis dulu sampai pecah minyak. Kacau. Okey, kemudian letak serbuk kari. Serbuk kari daging ke ayam ke terpulang. Okey, tumis serbuk kari sampai pecah minyak. Kemudian masukkan paste cili kisar. Okey, masak cili. Okey, cili dah masak, barulah masukkan kelapa parut. Ini kelapa parut ya. Saya tak letak santan tapi letak kelapa parut. Okey, kelapa parut ni kita masak sehingga mendidih. Kemudian letakkan serbuk kunyit, perasa, garam, gula. Gula Melaka. Letakkan air, tambahkan air sedikit. Okey, kacau-kacau. Tambahkan sedikit air asam jawa. Okey, selepas tu barulah masukkan terong yang dah dipotong. Okey, masak terong sehingga layu. Okey. Last sekali dah mendidih, terong benda layu sikit, barulah masukkan kerisik. Seketul kerisik dalam sudu. Okey, ini dia paceri terong dah siap boleh dihidang. Selamat mencuba resepi ini. Wow.